Kita selalu cari jawapan dalam teknologi. Tapi siapa sangka jawapan untuk kurangkan pemanasan global ada di pesisir laut. Nama hero kita adalah... Anda semua pernah tertanya tak, kenapa suhu dunia semakin panas? Sebenarnya, ini berpunca daripada kesan rumah hijau. Bila terlalu banyak karbon dioksida terkumpul, haba terperangkap dalam atmosfera dan bumi pun semakin panas. Inilah yang kita panggil sebagai pemanasan global. Laporan dari Perkhidmatan Pemantauan Iklim Kesatuan Eropah, bulan Mei baru-baru ini merupakan bulan kedua paling panas dalam sejarah. Jadi, untuk melawan pemanasan global, hutan bakau adalah antara barisan pertahanan semedera yang kita perlukan. Tapi, apakah kaitan kesan pemanasan global dan hutan bakau ini? Jika anda semua mahu tahu, hutan bakau dapat mengurangkan kesan pemanasan global secara efektif. Kerana, yang pertama, hutan bakau merupakan antara penyerap karbon yang paling berkesan di dunia. Malah, lebih efisien dari kebanyakan hutan di darat. Setiap 1 hektar hutan bakau boleh menyimpan karbon 3 hingga 5 kali lebih banyak berbanding hutan-hutan tropika. Banyak kan? Hutan bakau juga merupakan sebahagian daripada ekosistem karbon biru ataupun Blue Carbon Ecosystem bersama dengan rumput laut dan paya masin. Ekosistem pesisiran ini penting kerana ia dapat menyerap dan simpan karbon dengan lebih pantas. Dan karbon yang disimpan boleh kekal terpangkap di dalam tanah selama ratusan malah ribuan tahun. Lama kan? Pada bulan Julai ini, kelab Balai Perhati mengambil langkah untuk menjadikan bulan Julai sebagai bulan pemeliharaan bakau. Antara program yang akan datang ialah We Believe Together pada 5 Julai ini. Program penanaman pokok bakau merupakan salah satu inisiatif kelab Balai Perhati bagi menjaga alam sekitar. Namun, kita semua memainkan peranan penting dalam melindungi hutan bakau bersama. Jadi, anda semua jangan buang sampah di kawasan pantai atau sungai. Elakkan aktiviti yang boleh merosakkan ekosistem hutan bakau dan jika melawat, ikutlah garis panduan yang telah ditetapkan. Ingat, setiap tindakan yang kita buat dapat bantu selamatkan bumi kita. Ayo, marilah kita tumbuh bersama.